Hai semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik balong, apa khabar cik semua. Terima kasih banyak-banyak kerana pemai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long buat keluar misi rumput. Sebabnya Pak Long tengok cuaca hari ni sangat cantik. Taklah terik sangat, taklah mendung sangat. Jadi sesuai untuk Pak Long menjalankan aktiviti di luar di luar santai Pak Long. Maknanya hari ni kita akan buat kerja sungguh-sungguh. Pak Long nak misi di kawasan depan pondok Kebun Abah yang pertama dulu di kawasan itu. Sebab dah lama dah. Dalam episod lepas Pak Long tunjukkan apa, Pak Long tabung kacang tabung, tapi tak sesuai Pak Long cakap untuk nak tabung di seluruh kawasan Kebun Abah ni, tak sesuai. Jadi kita misi rumput dulu sebab kita ada kemudahan mesin tolak mes. Sedap tolak. Tu dia ngok-ngek. Hari tu kan, masa sebelum Pak Long pergi sebih tu, dia duduk di atas ni. Jadi dia tinggi sikit lah. Pak Long minta dia buat turun. Jadi buat turun ni dia okey sikit. Barang tak cukup je, kita guna je lah hak mana-mana dah. Okey. Kita ketat balik. Alright. Okey. Jom kita mulakan balik. Ni kena tak kat tempat. Senang nampak. Tadi cari tak jumpa. Hampa tengok kan, Pak Long sat-sat, Pak Long tolak macam tu, sat-sat Pak Long tarik, lepas tu sat-sat Pak Long congek. Semua tu biasa je. Itu adalah strategi ataupun teknik masing-masing. Kita tak boleh tolak terus macam tu saja sebab ada kawasan rumput yang panjang, ada kawasan rumput yang rendah. Jadi kawasan rumput yang panjang tu kita kena kontrol sikit. Kita mesin kawasan atas dulu tu yang congek tu tret, separuh habis. Tarik balik, tolak api, clear. Kena buat pemeriksaan juga cek. Apa tak boleh yang tolak terus je. Pak Long dah cek tadi. Hak ni yang tinggal. Yang sekecil-kecil ni tak apa. Kalau hak ni kena mata mesin memang out cek. Jadi clear dulu. Pasal ni pun tak ada apa. Tepat saja. Jom kita tolak.
palung mesin di kawasan ni lebih kurang dalam 5 minit. Tak sampai pun 10 minit. Kalau kita nak menggunakan mesin galah tu, lama jugalah. Clear dah. Ni adalah pokok, antara pokok-pokok awal lah. Tahun lepas Pak Long cerita apa dia keluar buah 40 biji lebih. Sedangkan tu adalah buah jantan lah. Duk tengok juga ni, duk belek-belek. Tak ada keluar bunga, tak ada keluar buah apa. Kalau dia keluar buah, kita akan balut lah. Belah sana nanti kita pergi tengok kok ada. Nanti kita buat satu episod yang lain. Kita nak pergi tengok pokok-pokok yang ada di kebun abah. Adakah berbuah ataupun tak berbuah. Jom kita mesin belah sini pula ni. Tuh ada lagi. Bagi clear sikit. Okay. Setiap kali Palung nak mesin rumput, Palung akan buat frame dulu. Apa maksud frame? Kita buat keliling di luar dulu. Itulah kawasan yang kita akan mesin untuk masa ni. Jadi buat frame luar, lepas tu Palung mesin dalam. Main datang ni kita buat frame luar sikit, mesin dalam. Sama juga macam tadi tu, Palung dah buat frame luar dulu, kita mesin dah clear dah. Jom kita sambung. Palung dah buat dah frame ni. Jom. Untuk kali ni Palung tak potong langsung apa yang Palung buat. Cuma Palung melajukan saja video ni. Mungkin ke 10 kali, mungkin ke 8 kali kelajuan. Palung nak tunjuk kat hamba, Palung bukan main-main bila Palung buat kerja. Jadi inilah hasil dia pagi ni. Setengah jam lebih kurang macam tu, habis kawasan sini, habis kawasan sini. Palung rasa kita tak perlu peras tenaga banyak-banyak. Dan kawasan ni pun dah clear. Kita nak pergi bawa mesin ni ke sebelah sana pula. Let's go. Palung bukan jual mesin ni, tapi setiap kali Palung mesin rumput, Palung akan terangkan kepada penonton-penonton. Sebab yang main masuk ke channel Kebun Abah ni bukannya semua dari dulu. Mungkin ada hari ni yang baru jumpa channel Kebun Abah. Jadi Palung tunjukkan. Palung beli mesin rumput ni, orang panggil mesin rumput sekolah. Ni Palung beli dengan harga RM1,600. Memang berbaloi-baloi. Memang cukup berbaloi. Dia bagi package RM1,600 tu sekali dengan body, sekali dengan enjin. Enjin dia bagi tarah Mercedes, cik. Robin ni kira habis riang lah. Tu memang bagus. Robin 5.0 EY20D. D tu bukan diesel, cik. D tu adalah nombor siri dia. Dia menggunakan enjin 4 lejang. Sama macam motor kita. Minyak tak payah masuk dengan tuti. Di bawah sini dia bagi package lengkap dengan mata-mata dia. Ini tali semua. Palung pergi ambil sendiri. Alhamdulillah. Payah nak jumpa benda ni. Benda ni kalau hampa boleh jumpa bawah RM1,600 dengan enjin Robin, hampa ambil lah. Memang berbaloi. Tapi Palung rasa hampa tak jumpa. Mungkin hampa akan jumpa RM1,700 ke atas. Ni mesin rumput sekolah. Untuk nak bagi semangat, cik.
Clear. Di kawasan ni Pak Long tanam pokok-pokok lah. Ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh. Hampa tengok pokok-pokok di sebelah sana. Pokok tu dah besar-besar. Hak ni memang lambat naik. Ni adalah pokok mesta. Pokok macam pokok manggis tu memang lambat naik. Dan Pak Long ada satu Pak Long buh di dalam ni. Pokok durian. Tu. Nampak tak? Buh di atas bukit tu. Di situ. Pak Long pun tak pergi tengok dia. Back pergi kat dia. Sekali-sekali Pak Long sembong ataupun Pak Long tabung saja baja kat dia. Naik elok pula tu kalau kita tak ambil tahu hai dia tu. Ada sikit lagi sebelum kita nak buat penutup penamat. Ni kawasan sini. Ni pun sama juga. Sikit lagi kita mesin. Clear lah. Buat video, kadang-kadang Pak Long gurau-gurau dengan hampa. Orang Kedah panggil duk melawak dengan member-member. Macam ni lah Pak Long buat video yang taklah secara serius sangat. Kita bukan nak buat serius-serius kerja. Kita melawak-melawak, kita santai-santai saja. Sambil-sambil Pak Long misi rumput ni, nanti tunggu ayam bertelur, kita kutip telur dia pula, kita buat balik. Pak Long rasa cukup dulu video untuk hari ni kot. Pak Long nak bawa misi ni ke sebelah sana pula. Takkan apa nak tengok sampai setengah jam, sejam Pak Long duk misi rumput kan. Salah jumpa lagi. Pak Long dah buka komen tu. Tu ruang komen tu. Bolehlah komen sikit-sikit. Kalau sempat Pak Long balas. Kalau tak sempat Pak Long tanda love saja. Sayang apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.